Fundamental bermaksud apakah faktor-faktor besar fundamental, economics, politics yang boleh menyebabkan harga emas naik ataupun turun dalam jangka masa yang panjang. Kenapa kena tahu faktor fundamental? Because ini adalah faktor-faktor yang boleh menggerakkan harga emas. Maksudnya dia ada harga emas ni kalau dia nak naik ataupun turun, biasanya dia based on demand and supply. Permintaan dan penawaran. Demand akan meningkat bila ada faktor yang mempengaruhi demand. Okay. Jadi kalau kita tahu faktor ini, so at least kita boleh agak-agak harga emas dia akan naik sebab apa? Sebab contoh inflasi. Kena tipu tak? Agak-agak sila komen. Sifuk emas, Cik Syukur pernah kena bohong, kena tipu tak? Jawapannya mestilah pernah. Tuan-tuan, sebelum kita jadi sifu, kita mungkin pernah menjadi siput. Okay. Jadi tuan-tuan, saya pernah kena tipu tetapi dah lama. Last kena tipu, kena bohong 2010. 2010. So last saya kena tipu 11 tahun yang lalu. Waktu tu, yelah saya start belajar emas tahun 2008. Jadi 2 tahun belajar tahun 2010 ni adalah baru 2 tahun. Jadi memanglah kena bohong. Sebab apa? Tak berapa terror. Dan lepas 2010 sehingga sekarang saya tidak pernah kena tipu. Walaupun 10 sen dalam emas. Why? Dah tadi. Tapi tuan-tuan, saya kalau boleh tuan-tuan janganlah kena tipu. Kena tipu dengan gold ni. Sebab apa? Gold ni kalau kena tipu ni, rugi dia bukan sikit-sikit tau. Besar-besar. Ribu, belas ribu, puluh ribu. Dan saya pernah jumpa orang kena tipu 13 juta. Dia dan grup dia. Kita panggil satu jamaah. Masuk skim cepat kaya kena tipu. Lepas tu bila saya tanya dia, apa kena? Cik Syukur, saya dan jemaah saya kena tipu. Disontot secara berjemaah 13 juta ringgit. Tuan-tuan, 13 juta. Gone. Bukan 13 ringgit 13 juta. So, berhati-hati. So, hari ini saya akan ajar tuan-tuan macam mana cara buat pelaburan emas dengan betul, tepat, selamat. Dengan okay. Alright, kita sama balik. Di mana saya bermula? Tuan-tuan, saya bermula tahun 2008. Ini graf dia. Tuan-tuan boleh tengok gambar saya kecil kat situ. Berdiri. Dan ada satu arrow tahun 2008 dan saya tulislah tahun 2008. Tuan-tuan, untuk orang yang invest gold lama, dah 13 tahun, sudah tentu saya boleh berkongsi banyak pengalaman, tuan-tuan. Saya boleh cerita dekat tuan-tuan, apakah benda yang tuan-tuan akan jumpa di pertengahan jalan, di tepi jalan, di hujung jalan, di pangkal jalan, semua saya boleh cerita. Sebab saya rasa saya dah melalui satu cycle. Orang kata apa? Saya dah melalui genap satu pusingan. Kalau roda tu pernah berada di atas, pernah berada di tengah, di bawah, semua. Saya dah pernah rasa semua. Dan inilah yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan baru nak bermula, mungkin tuan-tuan belum pernah lalui satu cycle. Kita panggil investment cycle. Apa itu investment cycle? Kejap lagi saya tunjukkan. Baik. Bila tuan-tuan melabur emas untuk jangka masa yang panjang, tuan-tuan akan berjumpa dengan fasa berikut. Yang pertama kita panggil fasa uptrend. Iaitu beli harga emas naik. Beli hari ini harga emas naik. Beli hari ini 6 bulan depan harga emas naik. Jadi tuan-tuan beli, kemudian tuan-tuan dapati bila nak beli balik, nak beli lagi, harga naik dan naik saja. Itu kita panggil uptrend. Yang kedua, kita panggil downtrend. Okey, maksud dia kita beli hari ini, bulan depan turun. Kita beli bulan depan turun. So dia downtrend. Dia boleh berlaku sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Downtrend. Jadi tuan-tuan jangan heranlah, kenapa beli bulan ni, bulan depan turun It's a downtrend.
Dan yang ketiganya kita panggil sideway, mencari arah. Okey, maksud dia tidak ada satu katalis ataupun faktor yang boleh mendorong dia pecah naik, ataupun tidak ada faktor yang boleh mendorong dia jatuh sehingga jatuh dan jatuh lagi. Itu kita panggil sideway. So, sekarang fasa apa? Siapa tahu? First rule of gold investment adalah pelabur dan penyimpan emas melihat jangka masa yang panjang 3 tahun dan ke atas. The magic number is 3 years. Biasanya 3 tahun. Walaupun harga emas boleh untung dalam tempoh setahun, if we are in the uptrend, setahun boleh untung, 6 bulan boleh untung. Tetapi the best part is kita set dalam kita punya mindset 3 tahun. Okay. Sebab itu, bila ada orang tanya saya, Cik Syukur, boleh tak saya beli emas dalam contohnya bulan 10, kemudian saya nak jual bulan 1, bulan 10, 11, 12, 1, 3 bulan. Agak-agak Cik Syukur boleh untung tak? Sebab bulan 1 ni saya nak renovate rumah. Jadi saya ada duit 30,000 untuk renovate rumah, boleh tak saya beli emas dahulu? Dia cakap saya cakap jangan, don't do that. Duit yang ada komitmen less than 1 year nanti akan ada komitmen nak kahwin ke, nak renovate rumah. Jangan sesekali melabur emas. Why? Sebab dia ada risiko harga emas turun. So saya pesan dekat dia. Dan tengok sekarang ni harga emas berada dalam downtrend. Jadi kalau dia beli emas, rugi dia akan mencarut tuan-tuan. Dia kata, apalah Cik Syukur sifu emas ni suruh saya beli emas, ingat untung punya tak untung. So dia akan salahkan saya. Jadi saya tak naklah dipersalahkan. Jadi saya cakap benda yang betul. Less than 1 year, you ada komitmen, jangan beli emas, simpan cash. Dan tidak aku ni. Alright. Ini adalah graf MetaTrader. Ini adalah makanan untuk pelabur emas profesional. Ataupun semi-pro pun tak kisahlah. Janji kalau tuan-tuan nak jadi pelabur emas yang profesional, semi-profesional ataupun berilmu, at least you need to know this graph. Okay? Dan tuan-tuan tak perlu tahu banyak benda. Tuan-tuan kena tahu support, resistance, momentum cukup. Okay? Kalau belajar lebih sikit bolehlah belajar Fibonacci retracement, Fibonacci fan, belajar. Banyak lagi berlambak. Apa ni dia punya apa? Kita panggil technical indicator dalam ni. Tapi untuk physical goal, tuan-tuan tahu support, resistance, momentum, more than enough. Okay. Boleh nampak? Ni saya lukis, yang garisan merah ni saya yang lukis. Jadi saya nak delete. Kita delete dulu. So okay, delete dulu. Delete. Okay. Baik. Tuan-tuan. Sekarang ni kalaulah tuan-tuan buka graf harga emas gold time frame daily, harga emas setiap hari. Graf yang kalau merah tu bermaksud pada hari tersebut, one trading day, harga emas jatuh. Maksud dia harga buka lebih tinggi, harga closing dia lebih rendah. Kalau yang hijau tu maksud dia harga emas hari tu dia menaik. Open harga rendah, closing dia tinggi. Jadi kita tengok graf harga emas hari ni kat sini ni yang kalau merah ni. Alright, ni harga emas hari ni. So kalau kita nak tahu harga emas dia punya support, kita lukis je lah support. Contohnya support paling rendah, bapak segala rendah ni kat sini. Ni nampak 1681 US dollar, yang mana harga ini berlaku pada bulan 8. Bulan 8 2021. 3 bulan lepas. Lepas tu harga emas naik, kemudian dia sampai kepada satu resistance level 1833. Resistance. This is a very strong resistance. Harga shilling yang kuat sebab apa?
Sebab bila dia cecah sekali, 2 kali, 3 kali, dia tidak boleh menembusi dan dia jatuh. Kemudian bila dia jatuh, kat mana support dia? Kat sini. Ni dia jumpa lagi satu support. Kemudian mana lagi support yang kuat? Ini support yang kuat. This level 1759. Kemudian harga emas sekarang 1797. Is this a very good price? Yes, kita dapati dia ada support pada harga ini sebelumnya. Pada berapa bulan? Saya check. Okey, pada 26 bulan 7. Kemudian ada lagi tak? Ni kat sini pun ada. Maksud dia, this price is a good support also. Harga pada hari ini, 1797. Dan kalau kita tengok, tuh, sekarang ni walaupun dia jatuh, tetapi, bisa delete sikit. Boleh buang ni. Walaupun dia berada dalam sideway, dia jatuh, dia naik. Tetapi dia ada satu, kita panggil satu trend di mana walaupun dia jatuh, tetapi dalam trend menaik. Boleh nampak tak? Ni garisan merah yang saya lukis ni. Maksud dia, even though dia sideway apa maksud dia? Sideway ni maksud dia ni, macam ni lah. Dia berada dalam satu trading range. Dia tak naik dan dia tak turun. So dia dalam satu range. Tetapi kita dapati dia ada uptrend. Maksud dia dalam sideway ni dia ada small uptrend. So ini petanda ni maksud dia ada strong potensi naik. Okey, kita cerita lama-lama nanti pukul 1 baru habis ni nak sembahyang Jumaat. Okey dah. Baik. So kita sambung balik. Ingat, magic word dia adalah 3 tahun dan ke atas. Baik. Tuan-tuan, kenapa pentingnya untuk kita fikir 3 tahun dan ke atas? Saya bagi satu contoh. Contoh sebenar. Kalaulah tuan-tuan nak simpan 100 dinar emas. 1 dinar ni harga dia sekarang ni lebih kurang RM1,000. Dan tuan-tuan target untuk menyimpan 100 dinar. Jadi sebulan 1 dinar, anda memerlukan masa 8 tahun plus untuk mencapai 100 dinar. Jadi kalau tuan-tuan konsisten simpan 1 dinar, 1 dinar 1,000. Tuan-tuan kena fikir 8 tahun tau. Dan jika tuan-tuan menyimpan setengah dinar setiap bulan, tuan-tuan memerlukan masa 16 tahun. So panjang tak time frame untuk berfikir? Untuk menyimpan, untuk mengumpul? Panjang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil calculation, aku simpan 1 dinar 1 bulan, aku akan dapat 100 dinar dalam masa 8 tahun. 8 tahun. Kalau ada anak, darjah 2 baru siap 100 dinar. Baru 100,000 lebih nilai dia. Tapi insyaAllah 8 tahun daripada sekarang, silap-silap bukan 100,000, 200,000. Double. So, dengan mindset tersebut senang tuan-tuan. Jadi, macam mana cara nak membina mindset yang betul? Senang saja. Nombor 1, letak dalam mindset, emas ini paling kurang tuan-tuan kena beli sebagai insurans kekayaan dan dia boleh menjadi harta anda. Dengan kata lain, selagi mana anda mempunyai pendapatan, anda kerja setiap bulan, anda ada income, rumah sewa, passive income, tak kisahlah apa-apa income, selagi mana anda masih mempunyai income, maka alihlah minimum 10% daripada pendapatan anda ke dalam bentuk emas. Jadi dengan kata lain, kalau ada strategi ni senang. Cik Syukur, berapa lama nak simpan emas? Jawapannya, selagi mana anda ada income, tak pencin. Tukar income anda 10% minimum. Tuan-tuan, minimum. Ini minimum insurance. Okey? Jadi kalau tuan-tuan ada aset 1 juta, tuan-tuan kena ada 100,000 gold. Minimum. Kenapa kita kena ada insurans? Sebab kadang-kadang kita tidak tahu apakah tragedi, apakah malapetaka yang akan berlaku. Kita tak tahu. Darurat, perang,
instability, benda-benda yang out of the picture yang kita tidak boleh bayangkan. Kereta pun tuan-tuan, kita ambil insurans tau. Sebab apa? Bukan kita nak kereta tu kemalangan, tapi kita berdoa semoga ada insurans jangan kemalangan. Tapi bila berlaku kemalangan, insurans akan cover. Sama juga, kenapa kita kena ada emas sebagai insurans kekayaan? Nombor satu, emas itu nilai dia ada pada diri dia sendiri. Dia tidak memerlukan pengiktirafan kerajaan Malaysia, pengiktirafan mana-mana pihak. The value of the gold is in the gold. Okay, itu satu. Yang kedua, dia bernilai untuk selama-lamanya. 6,000 tahun manusia jumpa emas, tuan-tuan. Manusia kenal emas dah 6,000 tahun. Daripada 6,000 tahun sehingga sekarang, ada tak hari di mana emas tidak ada nilai? You tell me. Pling, 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 pling. Tuan-tuan, 6,000 tahun manusia kenal emas. Tidak ada satu hari pun emas tidak bernilai. Dan 6,000 tahun akan datang, emas tetap bernilai. Sebab emas ada nilai, ini disebut dalam Quran. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menjaga nilai emas. Sebab itu dunia akhirat dia ada nilai. So tuan-tuan jangan risau. Tidak akan berlaku situasi di mana emas nilai dia tidak laku, dia jadi kosong. Ada orang selalu tanya saya, kan kadang-kadang soalan yang saya terima ni soalan yang lawak juga. Cik Syukur, apa akan berlaku sekiranya tiba-tiba orang terjumpa emas yang sangat banyak? Jumpa lombong emas yang tiba-tiba emas dia sangat banyak sehingga kan emas ni terlampau banyak dalam dunia sehingga tiba-tiba mungkin emas tak laku. Saya cakap dekat dia itu adalah hypothetical saja. Hypothetical ni maksud dia hipotesis. Dia macam andaian. 6,000 tahun sehingga sekarang benda tersebut tidak pernah berlaku dan tidak akan berlaku. It won't happen. So soalan-soalan berbentuk hypothetical ni tuan-tuan tak boleh layan. Okay, dia assume. Okay. Kemudian, kamu balik. So, emas bernilai. Yang keduanya, emas bernilai untuk selama-lamanya. Kemudian, emas bernilai di seluruh dunia. Tuan-tuan bawa lari emas tersebut. Pergilah mana-mana saja. Tuan-tuan akan selamat. Dia ada nilai. Saya ada ramai kenalan yang berada di Jepun. Cakap emas ada nilai di Jepun. Bunga emas public gold di Jepun ada nilai. Dekat UK, ada orang nak jual emas public gold, ada nilai. Tuan-tuan, everywhere in the world, gold got value. So, simpan at least 10% sebagai insurance. Kalau nak simpan sebagai pelaburan, dana pendidikan anak-anak, so on top of that, tambah lagi. So, contoh, minimum 10%. Untuk anak-anak, simpan lagi lah 10%, dah 20%. Kalau boleh untuk dana pergi Mekah semua, tambah lagi 10%, dah 30%. Silap-silap separuh daripada aset pelaburan anda adalah gold. Yang lain tu mungkinlah letak ASB, tabung haji, unit trust saham, tak kisahlah. Okay. Next. Satu rahsia yang ramai orang tidak tahu, tuan-tuan, kecuali kalau tuan-tuan buat research pasal gold adalah central bank, bank-bank pusat di seluruh dunia menjadi pembeli emas untuk 11 tahun berturut-turut. Tuan-tuan, central bank ni adalah bank pusat. Central bank ni adalah bank yang menguruskan kekayaan negara, bank yang menyimpan harta negara. Bukan setakat bank negara Malaysia, tuan-tuan. Bank-bank sentral di seluruh dunia membeli emas selama 11 tahun berturut-turut daripada 2010 sehingga 2020. Kenapa benda ni penting, tuan-tuan? Kita pergi. Kenapa benda ni penting? Sebab ia menunjukkan kepada kita bahawa negara-negara di seluruh dunia mereka menyimpan emas sebagai aset dan mereka membeli emas tiap-tiap tahun tanpa mengira harga emas jatuh ataupun naik ataupun sideways. Mereka punya pemahaman adalah simple. Sebahagian daripada kekayaan negara perlu ditukar ke dalam bentuk emas. Contohnya kalau katakan negara, contoh nak senang faham. Contohnya katakan Malaysia berjaya mengumpul 100 juta reserve negara daripada perdagangan ke daripada perdagangan.
So dia kumpul aset 100 juta. Let's say lah Malaysia cakap, kita kena simpan 10% dalam bentuk emas. Jadi 100 juta aset negara, 10 juta kena beli gold. Jadi katakan tahun depan aset negara 200 juta, 20 juta beli gold. Dia tak peduli naik turun sideways, just tukar 10% of harta negara dalam bentuk emas. Ini contoh. Okay? Ini bukan figure sebenar, saya cerita sebagai contoh nak bagi tuan-tuan senang faham. So 11 tahun. Sebelum ini, Bank Pusat menjadi net seller of gold. Tuan-tuan, Bank Pusat mengumpul emas, tetapi ada tahunnya mereka menjadi net seller. Mereka menjual emas, mereka liquidate emas tersebut, liquidate, jual harta negara untuk tukar dalam bentuk cash. Tetapi for 11 years, for the past 11 years, Central Bank buy gold sebagai harta negara. Tuan-tuan tak nak tiru, tuan-tuan. Why? Kenapa Central Bank menyimpan emas sebagai harta negara? Why? Sebab, nombor satu, emas adalah mata wang umum seluruh dunia. Emas dikira sebagai wang for the whole world. So, Central Bank sesama mereka boleh cagarkan emas, mereka boleh transfer gold macam duit. Di peringkat dunia. Kita pun sama, tuan-tuan. Masalahnya, tuan-tuan, Central Bank beli ni, dia orang tak cerita kat orang. Dia pun senyap-senyap, dia report acquire. Lepas tu dia orang baru bagi report. Oh, kita dah beli berapa sekian-sekian. Kenapa Central Bank tak beritahu? Sebab jika Central Bank membuat pengumuman dia nak beli gold, harga emas dunia akan melonjak dengan cepat, dengan banyak. Contoh China cakap, kami nak beli 1000 tons of gold. Market akan naik, boom. Sebab tu dia tak beritahu. Dia senyap-senyap, dia acquire. Tiba-tiba dia beritahu, oh tahun lepas kita dah acquire 1 ton, 1000 ton, 1500 ton. That's why tuan-tuan, Central Bank senyap saja. So kita beli acquire senyap-senyap. Yang nak cerita ke orang kita nak beli gold. So macam mana cara nak melindung nilai daripada kejatuhan nilai RM? Kita tukar duit kepada emas. Emas adalah simpanan ataupun pelaburan untuk jangka masa yang panjang. Kita fokus dan istiqamah sahaja. Sama ada berlaku ketidakstabilan ekonomi dan politik itu, wallahu alam, kita tak tahu, but ia boleh menyebabkan harga emas naik lebih tinggi. Tetapi dua benda yang saya tahu confirm akan menyebabkan harga emas naik lebih tinggi adalah nombor satu, inflasi. Okay, inflasi. Yang keduanya ialah exchange rate between ringgit Malaysia dan US dollar over the long run. Maksud dia, kalau tak kerana inflasi push the price, duit kita lemah, menyebabkan harga emas naik. So that is two biggest reason lah. Yang lain-lain tu bonus lah kalau berlaku.